Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah nak share soalan istinbat hukum daripada subjek Pendidikan Syariah Islamiah. Soalan ini terdapat daripada soalan 1 dan 2 bahagian B merangkumi 4 markah. Ia terdapat dalam bidang ayat hukum dan hadis hukum. Baiklah, bagaimana nak dapat 4 markah daripada soalan ini? Ada 4 poin. Poin yang pertama ialah lafaz, poin yang kedua ialah huraian, poin yang ketiga ialah huraian 2 dan poin keempat ialah hukum. Lafaz yang pertama ialah lafaz yang terdapat daripada ayat Quran ataupun hadis yang diberikan. Huraian biasanya makna ayat ataupun hadis ataupun i'rab kepada lafaz tersebut. Huraian 2 biasanya sama ada ia perintah ataupun larangan ataupun galakan, dan hukum yang terakhir ialah hukum kepada lafaz tersebut. Kita tengok contoh. Contoh, jelaskan cara ulama mengistinbatkan hukum memakan makanan yang halal. 4 markah. Poin yang pertama lafaz. Lafaznya ialah kulu min thayyibat. Poin yang kedua ialah huraian. Huraiannya ialah i'rab. Lafaz kulu adalah fi'il amar yang menunjukkan perintah. Poin yang ketiga ialah huraian kedua. Setiap perintah adalah wajib. Poin yang keempat ialah hukum. Oleh itu, hukum memakan makanan yang halal adalah wajib. Sekian saja untuk tips kali ini. Jangan lupa share TikTok YPM untuk tips yang seterusnya.